telah sampai dekat Masjid Kristen untuk kita bertemu dengan tim-tim yang lain. Sebab ada tim yang naik kereta dan ada tim yang naik bas. Apa perasaan? Tak nampak. Jangan dekat tangan. Penat tak udah hari ni drive dari pagi ke petang? Tak penat. Tak penat. Yang belakang penat tak? Tak penat dengan coletehan. Aktiviti yang pertama dekat Masjid Kristen memanah memanah. So sesiapa nak mencuba boleh datang ke sini dekat dengan Masjid Kristen. So Masjid Kristen kat sana, tempat manah dekat sini. Saya tak tahu bayaran dia cuma berapa. Oh, belajar. Nice. Pegang tangan kiri, okey. Okey. Pakai tangan dia. Usaha pegang tangan kiri. Oh, ada orang luar juga. Ada tempat aerorex tu. Buat dia tekan apa aja tu. Okey, nanti ada masuk lagi ni. Tak ada tengah-tengah center dia tu. Okay. Okay, so ni dia punya technical je. Kita cuba Satu, dua, tiga. Macam-macam lah kat situ. Macam-macam panahan dia. Yang penting ada yang bawah, ada yang atas. Yang penting dia bagus. Ini kalau Amerika datang, tumbang dulu ni. Oh, ada bayaran dia RM5. RM5 untuk 7 batang anak panah. Ini peserta-pesertanya. Apa review anda untuk aktiviti memanah tadi, Huda? Macam mana, seronok? Nak join lagi next time? Okay, jangan dia kelak. Aisyah. Sekarang kita nak naik cruise. Masih menuju ke cruise. Kita dah sampai dekat jetty untuk naik. Kenapa briefing apa? Oh, faham. Okay, kita tengah briefing dulu. Siapa yang dengar apa yang dia nak briefing sebelum kita naik boat kat situ. Lah, intern rupanya. Kita naik jetty ni, kita naik boat ni ke mana, Encik? Kita akan menyusuri sungai Terengganu, melihat perkampungan nelayan, kehidupan orang rakyat masyarakat Terengganu. Mencandat sotong. Mencandat sotong tu biasanya malam. Duduk je dalam sampan tu dah melihat dah. Okey, baik-baik. Orang kampung. Buat apa kat sininya? Apa? Sini ada banyak kepuk losong. Oh, kepuk. Jadi kita bawa mana pelacur-pelacur ni pergi makan. Tak ada. Sesi cikgu memilih jaket untuk dipakai sebelum kita naik boat. Kita tanya dia. Okay, so kita dah bertolak. Tu boat kita agree, kita ada 3 boat, 1, 2 dan 3 tadi. Okay. Ni fotografer semua. Tangga. Kita nak bergerak dah. Jom, let's go. Dah nanti semua. Kita dah bergerak pun. Yang ni dekat boat kita. Dan boat yang kedua dan juga boat yang ketiga ke depan. Okay. Kat bawah jambatan Terengganu ni, jambatan yang sangat-sangat rare yang boleh dibuka kalau kapal lalu. Okay, tak tahu berapa kali tu kita tengok balik, akhirnya sekali balik dekat sini lah. Finally kita dah sampai pun dekat jetty. Okay, so kita dah sampai dekat jetty. Jom kita naik. Jom kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kak ya? Okay. Tempat yang paling jarang lambat. Okay, dah sampai. Allah! Sorry. Basically kita dah selesai untuk program sehari pertama dekat Terengganu. Kita dah pergi jalan-jalan dekat atas boat, dan next kita nak makan tengah hari, and then kita akan check in hotel, and then kita rehat sekejap sebelum aktiviti untuk malam. Untuk makan-makan hari ni, dengan esok kita akan makan siu tepung kan. Pakai dia ni juga. Siapa simpan
Masuk Melaka. Tarik balik. Siapa simpan masuk Melaka. Yang dulu lah. Ni kena pakai lah. Sebab lepas kena pulangkan balik. Habiskan. Cek dulu. Tak cukup yang seadanya. Yang seadanya lah. Terima kasih. Dua tengah hari ni Ustaz Hari ni tu. Hari ni. Dah rasa keramik. Kita dua. Okey. Sama ke atas? Sama. Saya nak bagi buat Duduk. Terima kasih dulu. Sebab yang berdua saya kosong. Pakai ni untuk makan tengah hari ni dengan makan susu. Pakai dia ni